Okey geng, selesai sudah majlis kita bersama Vespa. Jadi so orang nak balik lah hari ni. Okey. Ni banyak ni kedai Vespa, kedai diorang juga sana. Okay. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada awal sampai habis. So video nak balik tak ada lah kan. Jadi kita jumpa lagi di next event InsyaAllah. Jangan lupa lepas ni di Melaka So ini selesai dah. Naik Vespa datang sampai Penang. Best. So nanti nak ride balik lagi. Layan slow je hari ni. Tak buat video lah pasal kita orang tak tahu nak buat apa. Tengoklah kalau ada menarik kita sambung. Kalau tak ada kita habis dekat sini je. Okay Bi kita jumpa lagi. Jalan Apa mau cakap tak ada? Vespa best. Vespa best. Terbaik. Tak koyak. Tak koyak. Okey, Wi pun cakap Vespa baik, tak koyak. Okay, jom. Bye bye. Okey, selamat pagi geng. Okey, so hari ni saya nak naik ferry. Naik ferry lah. Nak naik ferry. Masih lagi di Penang. Video ni tak ada kena-mengena dengan event masa launching apa semua tu. Ni hanya just untuk kita naik ferry di Pulau Pinang ni. Tapi saya pun tak ada experience sangat lah pasal naik ferry ni. Dengar kata dulu dah tutup, tapi sekarang dia ada balik. Saya pun tak faham ada ke tak ada ke. Kita cuba dulu. Kalau tak ada nanti saya akan infokan dekat korang. Dulu saya naik tu saya turun jalan kaki daripada sini pergi ke Queen Street apa semua tu kan. Sekarang ni tak tahu lah masih ada ke tak ada. Saya nak cuba tengok. Kalau ada rezeki kita lah. Saya pun tak tahu lah masih ada ke tak ada. Kita cuba tengok. Kalau ada rezeki kan. Kena bayar geng. Okey dah bayar je. Jom Jui, let's go. Dah bayar. Sekarang ni bayar online geng. Suka sikit lah. Okey, saya betul-betul lama tak naik ferry. Memang nostalgia gila lah. Lama. Itu is museum lah. Museum. Dia orang buat museum lah ferry tu. Sebab kita orang tak guna dah rasa ferry ni. Tak tahu lah ferry lain ke. Nampak macam ferry lain. Dulu pakai ferry tu lah. Sana dekat port, dekat Butterworth. So jom nanti kita sambung balik. Terbaik. Jom. Okey geng, dah jalan Ui, lain macam. Sekarang ni dah tak ada ferry dulu geng. Ni ferry baru. Katanya cepat je. Sekejap je. Sekarang ni private kan. Kena bayar RM2.50. Korang kena pakai scan QR code tu. Kena bayar RM2.50 geng. So jom kita penuhkan saf di hadapan. So geng, naik ferry. Oh kena pegang motor lah. Saya dah jalan dah okey lah. Dari Terengganu main sini. Event Vespa ni sini. Bawa biji bawa. Jalan kaki geng, dia ada bilik. Ada aircon lah, ini bilik aircon lah. So kau tengok. Jadi dia cakap kena tunggu kat motor lah. Takut ni kan ferry kecil. Kita takut nanti tergoyang kan. Nanti terbalik ke apa ke. So jom kita naik Vespa lah geng. Dah sampai. Saya dah keluar daripada boat lah. Ferry. Oh sekarang ni lain macam sikit lah. Dia punya boat dia laju. Dulu RM1.20. Sekarang ni dah jadi RM2.50. So boleh lah nak rasa cepat kan. Sebab nak pergi Butterworth, saya rasa sini lah pada cepat lah. Nak pergi Bagan jam.
Nanti kita sambung balik. Okay, goodbye Penang. Kita jumpa lagi. Aduh, kita jumpa lagi di next time. Biasa saja ambil pengalaman. Ni Penang Central. Penang Central ni dulu saya naik kereta api, saya sampai sini. Lepas tu saya jalan kaki, saya naik ferry je. Untuk pergi makan nasi kandang. Pergi makan nasi kandang di Pulau Pinang. Lepas tu saya naik kereta api, saya balik kampung saya. Jauh geng. Oyuh. Wah, ada pusing kat sana. Dulu ni kira tak ada lah macam ni. Sekarang dah canggih lah. Sekarang musim luar biasa. Zaman sekarang pun dah berubah. Oi, ni corner patah. Oh. Layan corner ni. Oh, best tu. Ni boleh belah kiri. Oh. Okey geng. Nanti saya sambung balik lah. Nak jimatkan bateri sebenarnya, nanti bateri habis tu. Bye. Okay, ni Penang Port lah. Penang Port tempat di mananya korang beli barang spare part, barang komputer, telefon, apa benda lah sekalipun yang diimport. Sini lah kawasan dia orang lah. Sini Port Klang kan. Kawasan-kawasan port ni barang-barang import dan eksport. Kereta api ya sudah datang. And then so saya nak jalan dengan santai je ni, relax je. Sebenarnya saya sengaja cabut-cabut meter ni. Biar orang kata apa, tak nampak mileage, apa tak nampak berapa saya bawa kelajuan kan. Kita relax. Sebenarnya tak laju pun. Vespa ni bukan untuk nak laju. Kalau korang rasa nak laju lah, jangan beli Vespa. Korang beli Superbike. Ini labur dah lalu 30,000. Lepas tu nak lari 18. Jangan macam tu, jangan macam tu. Yang paling penting korang, kalau korang nak kelajuan, korang kena beli yang lebih power lah. 1000cc ke, 1500 ke, 1800 ke. Tak payah modify. Korang berani dengan tak berani je. Ni cantik. Ni kalau jalan nak pergi Bagan Ajam lah. Cantik lah. Tapi kalau korang ni jenis nak santai macam ni lah, macam ni lah motor dia. Skuter biasa, skuter jenis-jenis skuter lah, memang relax lah. Ada tadi isu lah kan. Jenis-jenis skuter. Tapi kalau korang nak kelajuan, dia bukan ni lah motor dia. Cuma seat dia, saya cakap seat dia keras sikit lah. Seat dia tu agak keras. Kalau seat dia lembut, span lembut, sedap. Okay, hari ni breakfast. Okay, kita breakfast dulu dekat Padang Serai. Padang Serai, nanti kita sambung balik. Hari ni panas kan. Jom. Okay, saya dah sampai dekat Bajaran Istiwangsa. So video pun habis kat sini je lah. Gonna be Okay lah. Untuk ride kali ni, cuaca pun tengok sana tu dah macam nak hujan. Kita jumpa di next video lah. Ini Vespa, okey, santai je lah. Nanti kita jumpa lagi, nak cerita pasal Vespa. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Lacor.